Assalamualaikum semua. So untuk video pada kali ini, RNA TV nak kongsikan kepada anda yang menonton video pada kali ini tentang tanaman yang kami tanam di kebun kami. Biasanya kita buat konten-konten travel kan. Kali ini kita akan beralih daripada travel kepada gardening. Sebelum menonton, jangan lupa beri like, subscribe, komen dan share video-video hanya di RNA TV. Ni pokok apa ibu? Cili. Ni cili akar. Cili akar ya, nampak tak? Tu. Cili. Oh, banyak apa sini dia? Tu apa bu? Ini ah? Pokok terong. Terung. Terung apa? Terong bulat. Terung bulat. Tanam dah berbuah. Sebenarnya kita punya tanah ni luas sikit. Kita belum fully utilize. Bila tanam macam-macam pokok lagi, baru tanam sikit. So sekarang ni ayah tengah tanam serai. Ni serai yang kita tanam untuk elakkan babi daripada masuk. Semua dia punya kerja ni. Ni semua. So babi dia punya kerja. Tanam serai. Kat sana kita akan tanam dekat serai. Sekarang yang baru settle kat area sini. Kat tepi ni lah. Jauh lagi perjalanan. Kat belah sana tu kita kena tanam juga sekeliling dia. Ya. Allah. Oh, memang tanam macam tu ya? Memang terbalik ya? Tu akan tanam kat sini pula. Gitu. Okey, korang yang macam korang boleh nampak dekat atas ni, yang ni adalah pokok anggur. So kita buat dia macam melingkar dekat pintu gerbang ni. Gitu, bagi nampak macam cantik sikit. Nampak tak? Tapi pokok anggur ni susah juga nak jaga sebab kadang ulat makan. Nampak tak macam ni? Macam ni lah ulat makan. Kena pandai jaga. So far ini okey lagi. Cuma ada sedikit lah. So far anggur ni buah dia belum berbuah lagi.
mungkin coming soon akan berbuah. Nampak tak? Ni dengan ni. Kutip. Dah boleh cabut? Wah, cabut. Patahkan. Masih nak patahkan. Ni. Sampai ujung, sampai pangkal dia. Okey. Sebelah dia ni. Lagi mana? Satu lagi. Ini dah besar juga ni. Okey. Okey, nampak ni macam betul. Sebelah sana ada tak? Ni semut. Tadi dia tak keras. Sini kacang botol. Tada! Semut. Ya, betul. Aku menari sambil menyanyi dengan gaya sendiri. Orang yang Sini. di hadapanku semoga mereka suka padaku. Itulah saja yang jadi bintangnya. Kamu pun sini lagi tu. Aduh, mak. Yang panjang. Banyak apa macam ni? Yeah. Nanti hati ini sangat berguna kebahagiaan. Sana pa panjang tu. Kan dalam tu. Pilih akar. Yang ni cili akar, okey. Banyak lagi sebenarnya. Tapi hari tu kita baru petik. Kat rumah banyak lagi. Memang ya satu beg plastik kita dapat. Sayang, kalau di samping kasih. Jalanan kasih kan bertaruh. Itu yang Tak yang kan? Mana? Kecil itu. Kecil lagi lah. Siram air Mana kacang bonceng? Tadi ada yang kita dah petik kacang bonceng tu. Inilah dia punya kacang bonceng yang baru apa berbunga. Baru nak tumbuh. Kecil lagi. Dia baru nak tumbuh. Ini yang dah besar sikit. Ada yang Mana? Ni dia. Lepas tu kan kat sini kan hari tu kita ada tanam pucuk ubi dengan tanam ubi lah. Lepas tu babi pula dah pergi kacau kita punya tanaman. Dia dah hancurkan pokok-pokok ubi ni semua. Nampak tak? Ni yang tadi mana yang saya tunjuk tadi yang babi dah kerjakan tu kan. So kita dah susun balik.
bagi dia apa tu, tersusun lah balik macam keadaan asal dia. Harapnya dia tak datang lagi lah. Sebab kita pun dah tanam serai dekat sekeliling tepi sana. Orang kata kalau nak apa tu, nak elakkan babi masuk kat tanaman dekat kebun, kita kena tanam serai dekat sekelilingnya. Tapi ada betul orang lain juga cakap letak rambut lah, letak apa lah, belerang ke apa. Tapi kita dah buat benda tu juga, tapi sama je babi masuk juga. So kita try, last choice lah, kita try letak tanam serai dekat sekeliling kebun ni. Yang ni pula sayur kacang botol. Nampak tak? Sayur kacang botol ni. Yang ni pun belum banyak lagi yang tumbuh. Sebab ni pun baru berbunga. Mana bunganya? Oh ni. Yang ni yang dah berbunga dah. Banyak yang dah berbunga. Keluar je dia punya sayur dia tu. Sini kan korang, hari tu kita tanam pokok asparagus dengan salad. Tapi dia belum naik lagi. Sebab kita baru je tanam. So dia belum keluar dia punya pucuk lagi lah. Baru sikit. Macamnya. Tu sikit, baru sikit. Kita buat half lah. Sebelah kita buat salad, kita tanam salad. Dan sebelah lagi kita tanam asparagus. Dan yang ni pula kan korang, ni apa tu, sayur kacang buncis. Okay, kacang buncis, nampak tak? Ni sayur kacang buncis ni masih anak lagi, belum matang lagi, kecil lagi ya kan. Tengok dia pun dah berbunga. Okay korang, nampak tak? Ini pun tadi ada yang kita dah petik. Yang mana yang dah matang tu ada yang kita dah petik sikit tadi. Dah boleh bawa masak dah. Yang mana yang dah matang, yang dah besar tu kita petik dah kan. Inilah kacang buncis ni. Nampak comel tak? Comel. Dia punya bunga-bunga. Ada banyak yang dah berbunga. Tanam apple. Tanam apple? Tu tadi limau mandarin tu. Mana? Limau mandarin yang dia punya biji tu. Biji. Ni apple yang dah siap kat rumah dah ada. Oh, sebenarnya kan korang hari tu kita tak ada pasang jaring dekat atas ni. Tapi sebabkan yelah sini cuaca agak panas. So jaring ni kita baru je pasang. So kita akan pasang lagi dekat area belah sini. Sebab tanah panas jugalah kan Malaysia ni kan. Ni ada tuan. Oh, ada lagi. Oh, ada dua. Ni tak ada, ni kecil. Ya? Yang ni dia ada. Tada, ada lagi. Kena silap-silap. Letak gitu tak apa. Sekejap. Kemudian Mana kejap? sini last kali kan baru kali ni. Tanya duluan. Oh, panas Terik mataharinya. Apa benda pokok juga. Dia pun tak tahu apa kau. Main tanam je. Mana tolong pegang ayah.
Duduk tengah-tengah ya? Oops, nampak jauh. Jaga bawah. Kuat yo angin. Yalah. Kan okey. Mana kacang botol tak? Kacang botol, kacang putih. Kacang buncis. Mana? Ni atas ni banyaknya. Itu kecil. Oh, Ambil yang besar-besar ni. ni dalam ni? Dalam ni? Ah, tu besar. Sikit. Dalamnya ada lagi. Ah, tu dah besar tu. Besar apa dia? Alhamdulillah saya tempat ni memang wangi daripada Oh, okey. Ni kacang buncis. Penuh. Cili dan kacang buncis. dia tidak mampu Kat dalam dia dan ayam perubatan ayam dan Ada. kita sendiri tahun naikkan sendiri. Terima kasih kepada semua yang memberi sokongan dan menyumbang kepada pusat jagaan Masak ni memang. dan miskin Sayur kacang buncis. wujudnya pusat jagaan di mana yang diberi amanah menjaga anak-anak yatim dan juga asal miskin di sini daripada sumbangan masyarakat. Dia tak perasan. Sumbangan daripada Sebab dia kat dalam terima kasih banyak-banyak. Daun dengan tu nak kat kamu. Warna dia. Ada lagi dalam ni sebenarnya. Tu dalam. Tak apalah. Kecil eh. Dah. Dia tu banyak tu tadi dah cabut dah. Harus dihadapi.
Nampak tu belum?